Tapi yang aku pelik sekarang ni, aku dekat Thailand ke dekat mana? Korang tengok belakang aku. Orang apa yang ramai? Selamat pagi guys. Morning. Hari ketiga dekat Krabi Aonang. Hari ni kita nak buat satu aktiviti air, island hopping. Four island. Tapi ada special. Kau tengok ni, boat kat sini. Oh, VIP tu dia. Sangat VIP ya. Okay, kita nak naik boat sekarang. Let's go. Belah sini. Seorang. Guys, kita dah sampai lokasi pertama kita orang, island hopping ni dekat Railay Beach. So, perjalanan tadi menaiki long tail boat tu hanya setengah jam saja. Dan bestnya kita orang ambil private trip. So, layanan dia macam VIP. So, tak perlu jalan jauh. Memang dia hantar kita drop off tu betul-betul paling dekat ni. So, jom sekarang kita jalan kaki menuju ke Pranang Cave. 5 minit Okay. Kita jalan sampai sini lah. Kita daripada sana hari tu. Yelah, kita jalan sampai sini. Ada. Ada. Kita jalan ke sini. Kita ingat. Sekarang kita dekat Pranang Cave. Okay guys, aku baru je sampai dekat Tube Island. Pulau yang ketiga tadi Chicken Island, now Tube Island. Dekat sini dia macam ada benteng pasir ni yang kita boleh jalan. Tapi sekarang tengah low high tide. So benteng pasir ni tak berapa nak nampak ah. Kalau tak ni ada benteng pasir, kita boleh minta sampai ke sana. Tapi yang aku pelik sekarang ni, aku dekat Thailand ke dekat mana? Korang tengok belakang aku. Orang apa yang ramai? So dekat sini kita just sambil ambil gambar. Lepas tu siapa nak mandi pun boleh mandi. Dan kita akan pergi ke pulau yang seterusnya. Ciao. Dah sampai dekat Poda Island. Tak jauh daripada Tube Island tadi. Lebih kurang dalam 5 ke 10 minit je boat ride. So dekat sini nanti kita akan lunch. Diorang akan prepare piknik lunch untuk kita orang dekat sini. So dekat sini ada boleh mandi, ada boleh snorkeling. Memang cantik, kawasan dia tenang, nyaman. Kita orang dah pernah sampai sini dulu. Now kita nak chill-chill dekat sini, jalan-jalan. Lepas tu kita akan piknik, makan lunch tepi pantai. Sekarang baru je beli jagung bakar. Berharga 100 Thai baht. Yes, dekat belakang ni ada restoran. Tapi ini kita pernah try dulu, sedap. Wajib lah makan. Wajib. So area dekat sini memang sangat tenang. Ada tempat lepak, makan, ada meja. Kalau korang nak piknik, baring-baring tepi pantai pun boleh. Toilet pun ada. So kat sini memang tenang lah. Dengan banyak pokok ni, dengan redup. So kita akan lepak sini mungkin sejam atau 2 jam sambil kita lunch. Okay, jom. Lapar. Guys, kita punya lunch dah ready. Sekarang kita lunch by the beach. Siap ada macam ala-ala piknik. Jom kita tengok apa yang ada. Tengok. Tengok, ada buah, ada kek, ada nasi, air. Special. Yang bestnya kau tengok view belakang. Memang betul-betul cuci mata guys. Best. Jom kita makan, lapar. One hour later.
Go Nan. Semalam yang aku cakap ada satu night market dekat dengan hotel kan. Sebelah kan ni hotel kita orang ni. Kalau korang boleh nampak, yang lampu ada banyak lampu kat jalan tu. Dekat situ je. So, dekat sangat. Sekarang kita nak pergi cari makan. Let's go. Hari ni aku ada tom yum ayam, telur dadah. Yang ini 60 baht, telur dadah dan nasi. Yang ni tadi berapa? Yang 120 baht. Macam biasa, air, cayenne. So, kita makan hari ni dekat the best ZP Halal Food. Dekat je dengan hotel, keluar sikit je tadi. Malah dah nak pergi jauh-jauh sebab semua dah penat island hopping tadi. Bismillah. Makan dulu. So, dinner, kita orang dinner kat sini lah. Jalan ZP. Yes, jalan sikit je daripada hotel. So tom yum dia pedas. Tapi rasa tom yum dia tak berapa nak tom yum sangat. Tak rasa sangat dia punya tom yum tu. Dia masam je lebih. Dia masam, dia ada lemak-lemak. Tapi okey lah, boleh makan lah. Tak adalah tak sedap. Dia macam tom yum ceroi. Yes, yang paling best dia punya pulut mangga. Pulut mangga dia sedap weh. 89 baht. Memang sedap. Tapi memang selalu kan beli dah sejuk kan. Ni memang dia punya santan panas, dia punya pulut pun panas. Mangga dia of course lah manis. Lepas tu air dia ceroy. Air dia kurang sikit. Harga 40 baht untuk cayenne. So Okey somtam lah. dia? Somtam dia sedap. Yes, pedas. So tak tahu nak makan mana, boleh try sini. Siapa-siapa duduk kursi, malas nak jalan jauh, makan kat sini. Yes. Jom kita nak sambung jalan-jalan dekat Onang. Day 3. The next day. Good morning guys. Pagi ni saya yang say good morning instead of Abam sebab Abam dah start demam. So pagi ni kita orang nak pergi cari breakfast dekat area masjid. To be specific, kita orang nak pergi Bang Nara 2. Bang Nara Roti Canai 2 ke Bang Nara 2 ya? Tapi something like that lah bunyi dia. Sebab kita orang pernah pergi makan kat situ. So, let's go. Okay korang, kita orang baru je lepas settle breakfast. Unfortunately, tadi kita orang plannya nak pergi Bang Nara, roti Bang Nara 2. Tapi dia tutup. Jauh gila. Jauh gila kita orang jalan daripada hotel. Dah sampai dekat area depan Lotus. Like, seriously jauh. Tak ingat berapa kilo tapi jauh. So, sampai-sampai tiba tutup. Padahal kat Google kata buka. So, kita orang berpatah balik dan makan dekat kedai nasi kerabu Jakdam. Kedai yang sama kita orang makan hari tu. Menu yang sama. Menu yang sama. So, Cayenne dia sedap. So, datang try makan dekat Jakdam. so korang kena try juga makan kat Jakdam. Cayenne dia sedap gila weh. Roti dia pun okey, nasi dia pun sedap. Okay? So, apa lagi nak cakap? Ada. Kita jumpa kejap lagi. Ada orang demam sian. So, yang saya take over. Bye. Guys, sekarang dekat Krabi Airport, lepas daripada immigration, korang dekat pergi risau sebab kan ada makanan halal. Halal bagus lah. Ada nasi-nasi. Jadi kalau korang kedua, boleh makan dekat airport. Okay? Okay guys, kita orang dah sampai Malaysia dekat KLIA Terminal 2. So dah habis lah kita punya 4 hari, 3 malam kan? Okay. Terima kasih yang dah follow dan subscribe kita orang. Jangan lupa tengok video kita orang untuk vlog yang seterusnya. Okay, ciao, bye bye.